Bolehkah kita membaca Al-Quran dengan kuat pada waktu malam ketika orang lain tidur? Tidakkah ia mengganggu orang lain tidur atau mengganggu jiran? Bagaimana pula baca surah Yasin pada malam Jumaat guna speaker masjid? Tidakkah ia mengganggu kerana mungkin jiran bukan nak dengar? Ya, barakallahu fiik. Ya, kalau kita membaca Al-Quran, seperti mana kalau kita nak zikir, demikian dengan kita nak doa. Adakah kita disuruh supaya baca doa kuat-kuat? Ya Allah, murahkan rezeki aku. Baca perlahan-lahan lah. Itu nama dia munajat. Kita disuruh supaya bermunajat. Tinggal lagi sejauh mana kita faham apa maksud munajat. Munajat maksudnya berbisik. Dari segi bahasanya bermaksud berbisik. Maka demikianlah dalam kita membaca Al-Quran, jangan baca terlalu kuat, seperti mana jangan sampai tak ada bunyi langsung. Tak jadilah baca Al-Quran. Kena dengan suara tetapi dengan perlahan. Itu lebih dekat dengan ikhlas berbanding kalau baca kuat, itu lebih dekat dengan riya. Demikian dengan penggunaan speaker masjid untuk dialunkan ayat-ayat suci Al-Quran, kita kata itu bukan tujuan speaker masjid. Arahan daripada pihak berkuasa pun dah kata dah bahawa speaker luar masjid ni hanya digunakan untuk azan sahaja. Dan kita kata memang itulah yang setepatnya. Tetapi apakah daya apabila sebahagian mungkin kurang ilmu, mungkin jahil tentang perkara-perkara ini, lalu mereka didorong dengan semangat, didorong dengan sangkaan, akal-akalan mereka, niat mereka baik barangkali, lalu mereka salah gunakan speaker-speaker masjid ini untuk memperdengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Apatah lagi kadang-kadang mungkin pada awal waktu subuh, sebelum masuk waktu lagi dia dah buka speaker luar masjid dan sebagainya. Ketika mana waktu itu adalah waktu orang tengah tidur. Jadi persoalan sini, adakah itu wajar? Kita kena tegaskanlah bahawa itu memang tidak wajar sama sekali. Sebab jangan lupa, bukan semua orang wajib pergi masjid. Itu kena faham betul-betul. Yang wajib pergi masjid adalah lelaki yang baligh, yang tak ada keuzuran. Ada syarat lagi tu, tak ada keuzuran. Sedangkan kaum wanita, anak-anak kecil, orang yang ada keuzuran, orang musafir, orang sakit, wajib ke pergi ke masjid? Tidak. Jadi kenapa nak diperdengarkan ayat suci Al-Quran tersebut? Apa tujuan? Seperti nak memaksa semua orang berhenti kerja yang dia tengah buat untuk mendengar ayat suci Al-Quran itu. Sedangkan itu yang diperintahkan. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. Kalau Al-Quran dibacakan, maka dengar. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jelas kalau dah buat macam tu, ini dah menimbulkan delima, rasa berbelah bagi pada diri seorang. Di satu sudut Al-Quran perintahkan supaya dia dengar, beri perhatian kepada bacaan ayat suci Al-Quran itu. Dalam waktu yang sama, dia sedang dengan urusan harian dia. Jadi kita kata tidak wajar menimbulkan keadaan sedemikian kepada masyarakat setempat. Siapa kita untuk kita nak paksakan mereka untuk mendengar bacaan suci ayat Al-Quran? Sedangkan masing-masing barangkali dengan urusan mereka masing-masing. Ada orang yang ada urusan, ada orang yang nak tidur barangkali, ada orang yang mungkin dia ada pekerjaan-pekerjaan dia. Keadaan dia tak mengizinkan dia untuk nak mendengar baca Al-Quran. Barangkali ada orang tengah berbual-bual. Apakah nak dikatakan kena berhenti berbual sebab ayat Al-Quran sedang diperdengarkan? Dia kata ini sangat-sangat tidak wajar dan syariat Islam berlepas diri daripada tindakan-tindakan seperti ini.